Dia punya transition tu dia 360 degrees dia punya transition. Memang macam Terus Tuan Adi ni dah benci aku sangat tu. Dia ada momen-momen yang bila kita baca dialog-dialog tu, kita baca the whole thing tu, kita rasa macam Tuan Adli, you create a monster, you know. Halijah tu pada saya lah satu monster. Alhamdulillah. Saya memang tak sangka, kita memang tak sangka that kita bertahun main je. Saya rasa bertahun saya tunggu Kak Baby on this job. Sebab saya memang impikan Kak Baby comeback kat saya dan cerita saya balik. Jadi bila Arcade saya buat Arcade, saya cakap wujudnya watak Halijah ni dalam kepala saya Fazlinah Daud. Kalau ditukar pelakon lain tak jadi. Saya rasa mungkin saya hampa ataupun tak menjadi. Tak menjadi kenapa? Sebab saya dah develop karakter tu dari segi perbincangan kami. Okey, Akak nak buat macam mana kalau saya buat macam ni mungkin tak? Akak maybe bagi suggestion. Jadi ego tu kena. Dia punya grow watak tu sendiri dia spark dia untuk menulis. Watak tu ditulis memang untuk memang Kak tuan Baby. nampak Kak Baby. The first Kak Baby. Yang lain-lain tu, yang kas-kas lain tu adalah surprise. Yang saya minta setakat ini, tapi Pali berusaha untuk mendapatkan casting yang lagi yang cantik. Itu surprise.